kita ada kursus online, kita ada showcase diorang bawa ke event-event. Usahawan kita panggil atas pentas. Usahawan lain dengar, diorang pun rasa macam boleh dijadikan inspirasi dan motivasi. Kita juga ada buat aktiviti gamification. Kita pernah bagi hadiah utama laptop gaming lebih 4,000 lebih. Bagus. Assalamualaikum and hi guys, selamat datang ke siri minicast mycommunity.my. So guys, episod sebelum-sebelum ni kita bawa semua kumbang-kumbang di My Nik Berhad. Tapi kali ni kita bawa sengkutum bunga, iaitu Puan Nadra selaku Head of Engagement and Digital Enablement di My Nik Berhad. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Sihat Anis macam mana? Alhamdulillah sihat. Nampak berseri ni. Biasalah, kita dijemput Anis. So kita dah kena stand up Tetamu sikit istimewa hari ni. kita. Yes. Betul. Okey Puan. Tadi guys, actually I dengan Puan Nadra, kita orang ada bercerita tahu yang My Nik ni ada buat mycommunity.my. So I macam tertarik Puan, apa mycommunity.my ni? So sebenarnya mycommunity.my ni satu program inisiatif di bawah My Nik start 2022. 2022. Kita agensi di bawah Kementerian Digital kan. Betul. So kita macam apa yang kita boleh bantu usahawan. So kita buatkan satu program macam pasca latihan lah, which mean macam selepas dah latihan tu kita ada lagi hand holding dengan diorang, di mana ada macam-macam program yang kita tawarkan lah dekat usahawan-usahawan ni. Okey, jap Puan. Tadi Puan mention yang training kan. So just to recap, so hari tu ada panggil Cikgu Almirul, Cikgu Zaimi. So bila Puan mention training ni adalah training website yang you guys offer lah as your product. Betul. Training yang 5 hari yang usahawan ni dah attend. Selepas daripada itu, diorang ada monitoring 3 bulan. Selepas daripada 3 bulan tu, diorang akan diserap masuk kepada dalam ni lah, community.my ni. Itulah sebenarnya proses macam mana usahawan kita ni boleh ada di dalam mycommunity.my ni. Betul. Okay. So dekat dalam mycommunity.my ni kita ada macam-macam program. Antaranya kita ada kursus online. Kita ada showcase diorang bawa ke event-event yang kita dapat jemputan. Kita juga ada buat aktiviti gamification, di mana kita ada buat pertandingan-pertandingan lah, serta pertandingan. Ada juga? Ada. Kita mesti nak bagi, kalau tak kat kelas belajar boring juga kan. So kita nak ada fun-fun sikit. Yes, ada fun-fun baru lah macam macam tu kan. Okey Puan. Menarik ada orang kata fun-fun kan. Tapi saya tertarik dengan first yang Puan mention tadi, kelas-kelas online bulanan. So you guys buat monthly class? Monthly, yes, and free. Free of charge. Betul. So tak payah nak kena bayar registration fee apalah. Tak payah. Kalau ada pun mungkin kelas-kelas yang premium di mana kita ada gunakan external trainer lah. Tapi kita bayar mahal kan. So kita macam tak nak waste dekat situ. Sebab kita nak usahawan ni menimba ilmu. Kita nak dorang upskill diorang. Yes, kita nak upskill diorang dengan macam-macam ilmu yang diorang boleh pakai untuk naikkan diorang punya perniagaan. So kita mungkin minta dalam RM30 commitment fee, di mana kita refund balik RM30 tu. Free jugalah. Free kelas juga. Puan menarik kelas. Apa kelas-kelas yang Puan buat sebenarnya yang bulan-bulanan? Okey, macam kita ada kelas yang berkaitan AI. Kita ada buat kelas macam mana nak guna prompt untuk hasilkan gambar, untuk buat video. Sekarang Puan Anis tengok tak dekat TikTok? Macam video kucing bercakap, baby bercakap. Benda-benda tu guna prompt AI. Kita ajar, tapi tak adalah ajar macam tu. Kita ajar macam mana dia orang. Salah etika pula kan? Salah etika. Kita ajar dia orang buat video berkaitan produk dia orang lah. Lepas tu baru minggu lepas kita ada kelas Canva. Kelas Canva untuk diorang buat poster, untuk diorang post kat social media. Boleh juga diorang gunakan ilmu tu buat aplikasikan tu website, buat banner website diorang. Untuk cantikkan lagi website kan. Jadi Puan mention tadi free. Saya teringat last week, saya join kelas Canva ni. Saya jumpalah dekat Facebook tau. Saya scroll Facebook, tiba-tiba jumpa kelas Canva. Saya pun macam menarik lah, sebab saya ni buat design ni saya kurang sikit. So mungkin as a stepping stone, saya pun register lah. Cuba teka berapa harga saya register. Mesti 1,000, 800.
almost 1,000. Almost 1,000. Kan, kita Nak bagi compare free. dengan MyNit free. Yes. Untungnya usahawan My Community Usahawan MY ni. yang memang sangat beruntung. Selain daripada kelas-kelas macam AI Canva tu, kita bawa juga kelas-kelas account. Oh, kelas account dia juga. Macam pengurusan e-invoice. Oh, yelah sekarang kita dah implement e-invoice. Betul. Basic Very good accounting. initiative lah. Betul. Okey Puan, kita dah bercerita pasal monthly classes by My Community.my. Apa aktiviti lain lagi ni untuk My Community.my members ni? Okey, untuk usahawan-usahawan ni selalunya kita akan tengok lah macam yang dia ni aktif, yang kita rasa macam ada capability untuk kita bawa lagi ke depan, nak bagi experience lebih untuk naikkan diorang punya sales, expose diorang di event-event. So kita bawa mereka di event madani, bukan setakat buka booth, kita panggil diorang bagi share diorang punya experience atau pentas. Macam Puan Anis panggil saya sekarang kan, kita dapat kamera. Usahawan kita panggil atas pentas, bercakap, berkongsi. Maksudnya usahawan lain dengar, diorang pun rasa macam boleh dijadikan motivasi, inspirasi dan motivasi. Betul. In a way, bukan saja membantu usahawan lain yang dengar. Membantu juga usahawan yang bercakap tu sendiri. Betul, nak naikkan, untuk boost confidence. Betul, self-confidence diorang. Selain tu, kita juga ada bawakan gamification macam saya cakap tadi, yang fun-fun tu kan. Yang fun-fun tu kita pernah bagi hadiah utama laptop gaming. Bernilai lebih 4,000 lebih. Percuma macam tu je. Diorang join buat video je. Kita buat kelas macam mana nak buat video, macam mana nak buat gambar. Dah diajar, kita buat pula aktiviti. Dapat pula laptop gaming. Dapat gaming. Tak murah tu pun laptop gaming tu. Betul. Lebih daripada 1,000 lah, 4,000 lebih tak silap saya. So untuk macam mana cara untuk diorang join benda-benda macam ni Puan? Untuk ahli komuniti ni. Sebenarnya untuk ahli komuniti ni memang free lah. Dia masuk memang terus on board selepas hari last training. Tapi untuk macam terpilih, untuk di showcase, untuk dibawa-bawa ke event macam tu, kita adalah screening proses tu, di mana macam usahawan ni kerap join kita punya kelas. Aktif ke tak? Aktif. Lepas tu nama domain pun diorang selalu renew kan, every year kan. Macam first year, second year mungkin diorang ditaja. Tapi selepas tu diorang ada, mesti sale diorang dah meningkat. Sebab kita dah provide kelas-kelas ni. So diorang pun dah pandai macam mana nak tingkatkan sales diorang kan. Copywriting. Betul. So dari situ kita tengok usahawan ni yang kita patut bantu untuk jadi lebih. Dan sebenarnya kita pun ada program dipanggil Fast Track Program. Tapi tu nanti saya cerita. Jadi Puan, macam hebahan ni akan dilakukan selalunya melalui apa? Platform apa selalunya? Macam MyCommunity.my ni kita ada satu Telegram channel lah. Telegram channel ni yang kita akan minta kita punya trainer bagi link ataupun QR tu untuk diorang join masa kelas berlangsung. Yang training tadi kan? Yang training tadi tu. Okey, bagus, ingatan kuat. Alhamdulillah. Kita juga ada support group dekat WhatsApp. Support group kat WhatsApp. So kita launch kita punya hebahan tu dekat situ lah. Dan juga kadang-kadang kita MyNit kan kita ada rakan kolaborasi. So kat situ MyNit juga jadi aggregator untuk MyCommunity.my punya usahawan lah. Macam kalau katalah Mara ada grant ataupun kita collaborate dengan Mardi. Kita tahu Mardi ada buat kelas-kelas yang berkaitan pembungkusan, pelabelan. Sebab macam MyNit dia obviously pasal website digital. Tapi dekat Mardi diorang ada equipment di mana diorang boleh tunjukkan macam mana diorang buat retort proses. Kat situ kita bantu usahawan kita collaborate dengan Mardi, kita inilah akan bawa usahawan ni tengok sendiri proses-proses tu. Jadi usahawan ahli-ahli My Community ni kalau dah masuk My Community.my lah, dah masuk support group semua ni, bukan sekadar dapat information pasal laman web kan Puan? Betul. Kita akan bagi dia info-info tu, kita akan feed you with the information. Then you pilih lah mana yang you nak join, mana yang you rasa macam wah kurang kat sini, I nak tolong I punya business dekat bahagian sini, dekat account I kurang. So I join kelas account. Macam tadi Cik Anis kata design kurang, kita join kelas design. Mungkin next kelas. Ada lagi kelas Canva? InsyaAllah kita sentiasa repeat. Tapi bukanlah benda yang sama. Macam modul lain-lain dan mungkin hari tu kita buat kelas untuk beginner. Mungkin next kita buat untuk intermediate. Macam tu lah. Saya baru nak tanya sebab kelas Canva yang saya register tu adalah
untuk beginner. So macam mana kelas-kelas yang diadakan di My Need? Adakah beginner friendly ataupun intermediate ke macam mana? Selalunya lah tim kita akan buat survey. Macam kalau ada yang intermediate dan juga beginner, kita buat dua-dua. Tapi ikutlah bulan ni mungkin intermediate. Lagi bulan depan mungkin advance pula macam tu kan. Okay guys, actually banyak tau kelebihan-kelebihan mycommunity.my ni. Untuk ahli-ahli mycommunity.my, jangan lupa untuk sertai kelas-kelas bulanan percuma dan berpeluang untuk menyertai showcase-showcase yang diadakan di My Need Berhad. Bye-bye.